Assalamualaikum dan salam Kedah Sejahtera. Bersama saya Ajmal Ali dalam Buletin Kedah Sejahtera. Sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Kedah ke-84 diserikan dengan istiadat pembarisan kehormatan, lintas hormat pesawat dan 12 sudas tembakan meriam yang berlangsung penuh istiadat di dataran Medan Bandar Alustar. Sultan Kedah ke-Bawah Duli Yang Maha Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah berkenan berangkat mencemanduli ke istiadat berkenaan yang dimulakan dengan kawalan kehormatan utama daripada Regimen Askar Melayu Diraja. Istiadat diteruskan dengan nyanyian lagu Negeri Kedah diiringi 21 das tembakan meriam sebelum baginda memeriksa pasukan kawalan kehormatan yang terdiri daripada pegawai dan anggota Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja. Kemuncak istiadat menyaksikan persembahan lintas hormat 5 pesawat tentera udara Diraja Malaysia membabitkan 2 pesawat EC-120B dan 3 pesawat PC-7 Mk2 yang mencuri tumpuan para hadirin. Turut berangkat Raja Muda Kedah, Tunku Sarafuddin Badli Shah Sultan Salahuddin dan Tunku Mahkota Kedah, Tunku Syazuddin Arif Sultan Salahuddin. Hadir sama Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur serta barisan kepimpinan negeri. Suasana sambutan turut dimeriahkan dengan penyertaan lebih 3,200 pelajar daripada 22 sekolah yang melambaikan kasih kepada Sultan Kedah selain pameran aset ketenteraan Regimen Askar Melayu Diraja yang dibuka kepada orang ramai. Istiadat penuh tradisi itu turut disaksikan ribuan rakyat Kedah yang hadir seawal pagi bagi bersama-sama meraihkan ulang tahun keputeraan Sultan Kedah. Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman dan Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail mendahului senarai penerima darjah, bintang dan pingat kebesaran sempena ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Kedah ke-84 Sultan Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah. Kedua-duanya dikurniakan Darjah Datuk Seri Setia Pahlawan atau SSPK yang membawa gelaran Datuk Seri Pahlawan. Turut menerima kurniaan ialah bekas Pegawai Kewangan Negeri Kedah Datuk Wira Syed Khairul Anwar Said Abidin serta Timbalan Presiden Majlis Jaksa Pendamai Negeri Kedah Datuk Wira Tan Hong Eng yang masing-masing menerima kurniaan orang besar 16. Speaker Dewan Undangan Negeri Kedah Zubir Ahmad dianugerahkan darjah Datuk Setia Sultan Salahuddin Kedah yang membawa gelaran Datuk. Turut menerima darjah kebesaran ialah Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air Darul Aman Razan Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Alustar Datuk Al-Ghafar Yahya, Ketua Pegawai Jabatan Immigration Datuk Zakaria Syakban dan Ketua Pengarah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Datuk Abdul Salim Tajuddin. Selain itu, Ketua Polis Kedah Datuk Azli Abu Shah, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah Majlis Besar Mansur Zakaria serta Ahli Parlimen Alustar Afnan Hamimi Taib Azamuddin turut tersenarai sebagai penerima anugerah. Majlis penganugerah itu turut menyaksikan beberapa pegawai kanan perkhidmatan awam, pimpinan agensi kerajaan, tokoh perubatan serta wakil sektor swasta menerima darjah dan pingat kebesaran sebagai penghargaan terhadap jasa dan sumbangan kepada pembangunan negeri dan negara. Kerajaan Negeri Kedah menegaskan pembangunan fizikal semata-mata tidak mencukupi untuk menjamin kemajuan sesebuah negeri tanpa disertai pembangunan insan yang berteraskan Al-Quran. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur berkata, pembangunan rohani akan terus menjadi asas kepada setiap agenda pembangunan negeri bagi melahirkan masyarakat yang bukan sahaja maju dari segi ekonomi, malah berpegang teguh kepada ajaran Islam. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian penutup Festival Al-Quran 3.0 peringkat Negeri Kedah. Menurut beliau, program bacaan satu muka surat Al-Quran setiap hari di Wisma Darul Aman yang bermula pada November 2024 berjaya mengkhatamkan Al-Quran pada penghujung Jun lalu. Dalam majlis sama, pihak Smartfix selaku penaja utama turut menyampaikan wakalah zakat bernilai RM20,000 bagi diagihkan kepada golongan asnaf, guru kafa dan institusi tahfiz. Menteri Besar turut membuat cabutan bertuah Smartfix bagi hadiah utama bernilai RM10,000 bagi acara penutup Festival Al-Quran 3.0. Festival itu turut mendapat sokongan beberapa penaja utama termasuk Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah PKNK, Smartfix Center, DKD dan penaja bersama Ambil Enterprise Sdn Bhd serta Lembaga Zakat Negeri Kedah. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah menitahkan agar Kerajaan Persekutuan
mengkaji semula kadar bayaran pajakan Pulau Pinang mengikut nilai semasa selaras dengan semangat dan maksud asal perjanjian yang dimeterai. Baginda bertitah hak dan kedaulatan negeri Kedah seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan hendaklah dihormati, termasuk dalam perkara berkaitan pajakan Pulau Pinang. Titah baginda disampaikan sempena istiadat menyembah tahniah dan penganugerahan darjah-darjah serta bintang-bintang kebesaran sempena ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-84 di Balai Rungseri Istana Anak Bukit. Menurut baginda, kadar bayaran pajakan yang diterima Kedah ketika ini masih berasaskan perjanjian lama dan wajar dinilai semula mengikut keadaan semasa. Dalam titah yang sama, Sultan Kedah turut menegaskan bahawa Pulau Langkawi perlu dibangunkan berasaskan identiti dan keunikannya sendiri tanpa meniru destinasi pelancongan lain. Baginda bertitah, kekuatan sebenar Langkawi terletak pada khazanah alam semula jadi serta warisan unik yang dimiliki serta aset berkenaan perlu dipelihara melalui pembangunan yang mampan. Sultan Kedah turut mengingatkan agar tiada pihak mengambil kesempatan melakukan tindakan atau mengeluarkan kenyataan yang boleh menjejaskan imej dan reputasi Langkawi sebagai destinasi pelancongan utama negara. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin ibni almarhum Sultan Badli Shah menitahkan agar kerajaan persekutuan memberi kerjasama dan tidak mewujudkan sebarang halangan pentadbiran terhadap usaha pembangunan negeri termasuk pengurusan serta penerokaan unsur nadi bumi REE yang menjadi hak Kedah. Baginda bertitah sebagai sebuah negeri yang kaya dengan sumber hasil bumi, hak kerajaan negeri untuk mengurus dan memanfaatkan sumber mineral strategik itu perlu dihormati demi kepentingan pembangunan serta kesejahteraan rakyat. Titah baginda disampaikan sempena istiadat menyembah tahniah dan penganugerahan darjah-darjah serta bintang-bintang kebesaran sempena ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-84 di Balai Rungseri Istana Anak Bukit. Pada masa sama, Sultan Kedah turut menzahirkan kebimbangan terhadap kelewatan beberapa projek infrastruktur strategik termasuk projek rancangan Tempatan Banjir Sungai Kedah dan Anak Bukit yang masih belum disiapkan sehingga menjejaskan kehidupan penduduk. Baginda turut menasihatkan kerajaan negeri supaya terus mengurus kewangan secara berhemah, memperkukuh sektor perindustrian, menarik lebih banyak pelaburan serta memberi keutamaan kepada pembangunan pendidikan, latihan kemahiran dan teknologi bagi melahirkan lebih ramai tenaga mahir dalam kalangan anak-anak Kedah. Selain itu, baginda berharap agenda pembasmian kemiskinan terus diperkasakan bagi menjamin kemakmuran sosial. Raja Muda Kedah Tunku Sarafuddin Badli Shah Sultan Salihuddin bertitah kemakmuran sesebuah negeri bermula dengan institusi kekeluargaan yang kukuh kerana keluarga menjadi asas kepada pembentukan masyarakat yang sejahtera dan bersatu padu. Baginda bertitah, keluarga merupakan tempat pertama membentuk kepribadian insan melalui penerapan nilai kasih sayang, hormat menghormati, tanggungjawab serta akhlak yang baik sejak usia kanak-kanak. Titah baginda disampaikan pada istiadat menyembah tahniah dan penganugerahan darjah-darjah dan bintang-bintang kebesaran sempena ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Kedah ke-84 di Balai Rungseri Istana Anak Bukit. Raja Muda Kedah turut mengingatkan bahawa perpaduan merupakan kekuatan utama sesebuah keluarga dan masyarakat, manakala perpecahan hanya akan melemahkan kesejahteraan yang telah terbina. Baginda bertitah apabila institusi keluarga diperkukuhkan, masyarakat akan menjadi lebih bersatu sekaligus menjamin kemakmuran negeri dan kedaulatan institusi diraja. Pada masa sama, baginda menzahirkan keyakinan bahawa keharmonian yang dinikmati Kedah hari ini lahir daripada pemerintah Sultan Kedah yang sentiasa menekankan nilai muafakat, kesederhanaan dan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Negeri Kedah terus mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pelaburan kompetitif apabila merekodkan pelaburan diluluskan berjumlah 183.7 bilion ringgit bagi tempoh tahun 2021 hingga tahun 2025. Menteri Besar Datuk Seri Mohd Sanusi Mak Nur memaklumkan pencapaian itu membuktikan agenda pembangunan negeri menerusi gagasan negeri Kedah berada di landasan yang tepat meskipun ekonomi dunia berdepan pelbagai cabaran. Beliau berkata demikian pada istiadat menyembah tahniah dan penganugerahan darjah-darjah serta bintang-bintang kebesaran sempena ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Kedah ke-84 di Istana Anak Bukit. Menurut beliau, keyakinan pelabur turut dibuktikan menerusi keputusan syarikat Austria AT&S yang menambah pelaburan sebanyak 10 bilion ringgit di Kulim High Tech Park
Selain pembangunan projek strategik di Kulim Industrial Corridor, Kedah Harbour City dan Bukit Kayu Hitam Special Border Economic Zone. Jelasnya kerajaan negeri akan terus memperkukuhkan penyelarasan pelaburan bagi memastikan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi dapat diwujudkan untuk rakyat. Bagi memenuhi keperluan tenaga kerja mahir, kerajaan negeri turut melaksanakan program Kedah Young Professionals yang merangka Pelan Hala 7 TVET Kedah bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi. Pada masa sama, beliau memaklumkan pelbagai inisiatif kebajikan rakyat terus diperkasakan dengan lebih 34,000 penerima telah menerima manfaat menerusi pelbagai program bantuan selaras dengan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Usaha membudayakan pembacaan dan penghayatan Al-Quran dalam kalangan masyarakat perlu diperkasakan secara berterusan dengan pelibatan semua pihak termasuk institusi pendidikan, masjid, ibu bapa dan komuniti. Pengurusi Tuan Kasar Pendidikan, Agama, Komunikasi dan Penerangan, Datuk Ustaz Muhammad Azam Abdul Samad menjelaskan, Festival Al-Quran 3.0 menjadi platform penting bagi menyemarakkan budaya membaca, memahami dan menghayati Al-Quran dalam kehidupan seharian. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Festival Al-Quran 3.0 di Stadium Sultan Abdul Halim, Sukaman nanti. Menurut beliau, kerajaan negeri melalui kerjasama Jabatan Hak Ehwal Agama Islam Negeri Kedah akan memperluaskan amalan bacaan Al-Quran di sekolah agama, institusi tahfiz dan masjid bagi membentuk generasi yang lebih dekat dengan Al-Quran. Tambahnya, pembudayaan Al-Quran perlu bermula dari rumah dan diteruskan dalam kehidupan seharian agar ia menjadi panduan hidup masyarakat. Pada masa sama, beliau menggesa golongan muda memanfaatkan teknologi digital serta kecerdasan buatan AI secara positif bagi menyebarkan mesej dan pengajaran Al-Quran kepada masyarakat melalui pelbagai platform media sosial. Kerajaan Negeri Kedah telah memulakan sesi libat urus awal bersama Kerajaan Persekutuan bagi menetapkan semula hala 7 Pulau Langkawi sebagai pulau bebas cukai sepenuhnya. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur memaklumkan usaha itu menjadi antara fokus utama kerajaan negeri dalam memperkukuhkan kedudukan Langkawi sebagai destinasi pelancongan utama negara serta merancakkan semula sektor pelancongan di Pulau Peranginan berkenaan. Beliau berkata demikian pada istiadat menyembah tahniah dan penganugerahan darjah-darjah serta bintang-bintang kebesaran sempena ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Kedah ke-84 di Istana Anak Bukit. Menurut beliau, inisiatif itu selaras dengan titah Sultan Kedah yang sebelum ini menyeru agar beberapa keistimewaan bebas cukai yang dinikmati Langkawi dikembalikan bagi meningkatkan daya saing pulau tersebut. Beliau berkata, walaupun sektor pelancongan dijangka berdepan cabaran susulan ketidaktentuan global, kerajaan negeri terus mempergiatkan promosi destinasi baharu melalui Kedah Tourism selain memperkasakan produk agro pelancongan bagi menarik lebih ramai pelancong. Katanya usaha itu menyumbang kepada Kerajaan Kedah merekodkan kehadiran 7 juta pelancong sepanjang tahun melawat Kedah 2025. Pada masa yang sama, negeri turut memberi penekanan terhadap agenda kelestarian apabila beberapa pihak berkuasa tempatan di Kedah menerima pengiktirafan bandar rendah karbon sekaligus memperkukuhkan pembangunan pelancongan yang mampan. Buletin Kedah Sejahtera berakhir di sini. Ikuti perkembangan terkini Kerajaan Negeri Kedah di platform digital Rusia Penerangan Darul Aman. Sekian, Assalamualaikum dan salam Kedah Sejahtera.